Anwar Ibrahim annoying gila lah kan. Saya rasa macam kau apa hal lu kan, macam tu lah lebih kurang. Kau apa hal siut. Kau setuju tak? Anda tengok tak hari ni Anwar Ibrahim kat Sabah. Jadi cerita dia ialah dia pergi ke Pasar Gaya tu. Pasar Gaya tu ramai lah Jadi adalah rakyat Sabah yang tanya dia lah, dia walk about, tanya dia. So dia confront lah dengan rakyat. Betul lah Anwar Ibrahim ni dia jadi cyber trooper. Ya, saya yakin kalau Wan Hadi ke Harun ke tak mampu nak jawab macam Anwar Ibrahim. Betul, itu confirm. Korang pun percaya, setuju dengan saya. Kalau Wan Hadi ke Harun ke kena confirm dengan rakyat macam itu, confirm tak boleh jawab, confirm lari punya. Tapi Anwar Ibrahim ni dia cyber trooper. Dia ni cyber trooper, jadi dia jawab. Tapi dia jawab tu, dia ada dua perkara lah dua perkara yang serasa galak lah kalau anak Sabah tengok ni. Pertamanya, kau mempelekehkan orang tu. Tak boleh Anwar. Kau pelekehkan rakyat Sabah yang bertanya tu, seolah-olah dia ni tak pandai, bodoh. Keduanya, kau tak jawab, kau spin juga, kau kona juga. Tak boleh. Lebih baik kau diam Anwar Ibrahim. Sebab tu Anwar Ibrahim, jangan jadi cyber trooper kalau tak pandai. Tugas-tugas cyber trooper ni kau bagi kepada Wan Hadi, Harun, biar orang buat. Kalau walk about je. Kan? Ini kau boleh jalan, kau boleh cakap okey, tak apa, nanti kita akan terangkan. Tak apalah. Ini kau confront dengan rakyat. Saya yakinlah korang ada tengok video tu. And then, ya Allah, saya tak tahulah kat mana benak pejabat Perdana Menteri ni. Saya tanya dengan member, ya apaan korang semua ni? So dia bagi tahu arahan daripada pejabat Perdana Menteri untuk mainkan video tu. Inilah kata, kalau duduk dekat pejabat Perdana Menteri, semua jadi penjilat. Semua tak ada strategi. Sorry lah bukanlah saya kata sepandai. Tapi kalau kau dah tengok video macam gitu, bermakna video tu backfire tu. Itu backfire. Buat lagi orang marah dengan Anwar Ibrahim. Sepatutnya video tu kau tak payah keluarkan dah. Ini tak arahan pejabat Perdana Menteri. Jekom semua keluarkan video tu, mainkan. Tunjuk, tengok Anwar Ibrahim jawab depan-depan. Ya Allah, jawab kepala otak kau. Sebagi korang tengok video tu lah kena bagi korang tengok jugalah. Apalah mangkuk dia orang ni. Inilah kata ni Allah bodohkan lah Ni semua Allah punya peraturan Semua Allah yang tetapkan, bukan kita guys. Bukan kita. Ni semua Allah punya peraturan. Ni kau tengok Ini 40% what? I don't know. Berapa kita ambil? I don't know. Jangan belajar betul-betul. Menteri Kewangan tanya sejak orang apa. Bila abang mau bayar itu 40% untuk sudah bayar dulu. Dengar dia dengar dulu. You dengar campaign orang. Dengar saya PM. Saksi dengar okey. Jangan tak dengar jadi mereka. Betul. Berapa kita ambil daripada Sabah? Apa dia? Berapa hasil kita dapat? 40%. Berapa uang kita dapat daripada Sabah? Cakaplah, saya pun tidak tahu. Okey, saya beritahu. Okey, 10 billion. So kalau tengok kita, berapa kita bagi daripada Sabah? 6.9. 17 billion. 17 billion is obligation MA63. Kan? Tapi dengar revenue 40% is right. It's different matter. Dalam perlembagaan. This bukan campaign. No, dalam perlembagaan is different. 10 billion we take from Sabah. 17 billion we give back. Apa 40% mana? 40% the tax revenue is different. It's already in the constitution. Yeah, it's in the constitution. Pasal you punya obligation dalam MA63. Kalau infra, you cakap obligation, berapa kita ambil pun you tak tahu. Berapa kita bagi pun you tak tahu. You belajar dulu. Yes, you know. You must know berapa kita ambil. Okay. 10 berapa kita bagi? 17 billion. Okay. Kita 40% lagi. Okay. Ya, bincang elok. Berapa kita bagi? 17. Dari mana 7 itu? Dari negeri Semenanjung. Dari Semenanjung. Ya, kita bagi extra 7. Jadi tengoklah. Nampak? Dia suruh rakyat Sabah ni pergi belajar pula. Dia pula bagi tahu you tak tahu. Anwar, memalukan Anwar. Korang tengok video tu tadi. Okey, apa pendapat korang? Bagi tahu dekat saya.
Bagi tahu dengan sependapat korang, dia akal-akalkan je rakyat Sabah tu. Padahal rakyat Sabah tu, brother ni dah bagi tahu dah, dalam perjanjian MA63 ni tentang infrastruktur pembangunan itu cerita lain. Tak, this is Anwar Ibrahim ambil 10 bilion bagi 17 bilion. Daripada mana 7 bilion? Semenanjung. Nampak? Dia hangatkan kita pula. Lepas tu ada pula Walano ni dia. Tengok orang Semenanjung bantu Sabah, nampak? Dia saya tak tahulah kan, tapi saya rasa saya serahkan kepada anak Sabah lah. Anak-anak Sabah, korang berhak menilai lebih baik. Korang lah boleh buat keputusan. Kenyataan Anwar Ibrahim dengan berada tadi dekat Pasar Gaya tadi tu, korang lah boleh menilai. Sini orang Semenanjung nak cakap lebih-lebih pun payah juga. Katakan batu api pula. But daripada pengalaman aku, daripada aku kenal banyak Perdana Menteri ni, aku tengok menteri-menteri tak pernah lagi macam ni lah. Lepas tu bodoh-bodohkan rakyat macam tu je. Macam tu je dia bodohkan rakyat, seolah-olah tak pandai. Tambah hangat pula Walanon duk main kan, tunjukkan, tengok. Siap bodohkan lagi orang ni lah. Tak tahu, lain kali jangan nak bercakap tak tahu. Bang, tu rakyat. Itu bukan ahli parlimen, itu bukan adun, itu bukan ketua bahagian, itu bukan orang politik, bukan pemimpin. Itu rakyat. Takkan dengan rakyat pun kau nak bodoh-bodohkan, Anwar. Kau bodoh-bodoh kawan Anon cukup lah. Ini pun rakyat pun kau nak bodohkan, kau nak akal-akalkan. Kepada anak-anak Sabah, korang nilai sendirilah. Korang nilai sendiri, korang ada akal, korang berfikir. Kau pergi tengok balik MA63 apa benda, dan kau compare dengan apa yang Anwar cakap. Dia bodoh-bodohkan macam tu je. Dia spin lah. This is Anwar Ibrahim, dia spin lah kan. So bila saya ingat tu, habis lah. Tak habis. Dia koyak, nampak? Anwar Ibrahim ni dia koyak, guys. Anwar ni dia koyak cepat. Dia sangat koyak. Dia tak boleh. So brother tadi tu kat Pasar Gaya, dia dah tanya soalan. Dia bukan provok, dia tanya as a rakyat Sabah. Dia berhak tahu. Kebetulan nampak Perdana Menteri, dia tanyalah. So Perdana Menteri pergi layan, saya berterlupa. Jadi nasib lah. Okay. Dia punya koyak tu, petang tu dia berucap, dia ulas pasal apa yang berlaku tu. Ya Allah, betul-betul lah dia ni cyber trooper, non cyber trooper. Korang dengar ni. Apple not approve, teruk kata restrict ni, padahal saya tak buat apa pun. Dia boleh koyak dia ni lah. Tak tahulah, non. Kejap mana yang ni ke? Keperluan sebenar. Bukan. Kejap mana lah. Biasa saya buat siap-siap, tapi pasal tak plan nak buat live kan. Tak setuju bincang. Ni kot. Saya nak gunakan tempur. Bukan. Saya di pasar. Ni. Ada orang tanya tu, ni. Dia koyak. Kau dengar dia koyak Kau dengar. Kita ingat dah habis dah kan, dah kat Pasar Gaya tu dah habis lah. Tak, dia menghantui dalam kepala dia. Anwar ni cepat koyak. Dia menghantui, berdengung. Itu pasal pejabat Perdana Menteri arahkan semua mainkan video tu. Semua. Kau tengok video bersimpang siur kan, dia koyak. So petang tu ucapan dia, kau dengar Tadi saya di pasar, ada orang tanya, "Datuk Seri bagi 40%, laju 40%." Saya kata okey, 40% apa dia? 40% daripada cukai. Okey, bagi pada balik berita. Okey. Boleh. Dengar. 40% saya kata. Yang dia termasuk 40. Jadi malam mimpi pun 40%. Bangun 40%. Dengarlah dulu. Saya tak mempertahan yang dulu. Sebelum ini saya nak jelaskan kerajaan Madani. Berapa tahun 2024 hasil cukai pendapatan, hasil pelbagai cukai yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan? Berapa?
keseluruhannya. 1 bilion, 5 bilion, 8 bilion, keseluruhannya.